Ngomong saya kira. Very good. Semua problem dengan either I punya listing ataupun I punya klien. Itulah. Baru. I pun baru start buat a lot of rental case. I pun kesing. Walau sibuk banyak. Tapi bila dia nampak iklan tu, oh sebenarnya ada 200 to 300,000 1 year. So how much? Rasa memang wow lah. Memang wow. Sangat wow. Setakat nak dapat 50K tu rasa boleh. Semua dari pihak saya lah. Sebab saya lain sikit approach dia, learn dengan dia orang. Tapi sini nampak a new path lah kot. InsyaAllah. Dan part of residential yang previously I buat. Looking forward untuk master in commercial industry. InsyaAllah. power lah. Boleh maintain. Macam I pun tak sangka sebab sekarang I dah platinum kan. Bila I check back masa 2 years ago I join PropNet, I macam tak sangka I pernah dibawa. I rasa macam I boleh ke achieve ring bell. Even ring bell pun I macam I boleh ke. Tapi I memang grateful sebab I ada very supportive leader yang memang micromanage I punya kerja dengan surrounding yang agent tu boleh buat, why not I guess. Yes. Betul. So just buat je. And then I pun macam tak sedar I dah gold, dah super gold, sekarang dah platinum. Wah. Saya dah cuba, dah rasa, dah taste lah. Memang ada minat ya. Next level. Lepas tu target seterusnya super gold. So saya banyak belajar daripada Saedah lah, konsisten. And then apa-apa kalau macam mana nak buat ni, saya sebab paling dekat, leader jauh kan, nak contact kadang-kadang kita JB dah jadi anak tiri sikit. Bangga. Tahu tak, this year I kena anak tirikan diorang tahu sebab nak jaga Kelantan. So saya banyak ni lah follow Saedah. Cara kerja. Every time I ada facing problem, I call Ana. Sometimes kita macam bila kita seorang-seorang we cannot think rationally. Just we talk macam simple. Oh okay, I got the idea. Okay. Sometimes I macam tak ada energy nak buat kerja, ikut dia, follow dia buat kerja. I paksa ikut come. Dia paksa, I pun terpaksa ikut. Sebab kita macam walaupun kita slow tapi kita macam ada rasa nak dapat feeling nak buat kerja. Betul. Yes. So kita follow and then next day okay, kena bangun buat kerja. Kalau tak dapat makan.